Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Abi nak cerita satu kisah seram. Ada satu guide ni, dia menjaga waktu time malam lah. So dia nampak sesuatu dekat kilang yang dia jaga tu. Kilang dia ni besar, famous lah, nama brand yang dia jaga ni. Korang nak tahu, stay tune guys. Okay, selepas dia kena jaga malam tu, kebetulan dia kena jaga seorang kan. So jadinya dia jaga seorang tu, jam masa tu dalam pukul 11.37 malam. So dia dah check bangunan semua clear. So dia pergilah bilik kamera lah, bilik CCTV kan. Tiba-tiba ada satu kamera tu, nombor 3, dia terperasan ada seorang lelaki berjalan masuk ke dalam tempat kerja tu lah. Pakaian kelabu dengan seluar biru kan. So dia tekan mic, dia kata ada orang lagi ke, dia kata kan. Setahu dia kata semua dah clear, semua dah balik dah malam tu. Dia pelik ada orang lagi tertinggal kat situ. Jadinya dia tekan kamera, dia tanya ada orang lagi ke, dia kata kan. So orang tu tak menjawab tau, cuma dia pandang ke kamera tu dengan perasaan yang seram. Dia pandang dekat kita punya kamera tu kan. Dia tengok macam tu guys. Bila dia tekan mic tu kan, dia kata ada orang lagi ke, orang tu tak jawab kan. Dia pun dia zoom lah, dia zoom tengok betul-betul. Dia perasan lelaki tu tak ada bayang guys. Tak ada bayang. Masa tu kejadian lelaki tu ada kat koridor tu lah, koridor dekat bangunan kilang tu kan. Macam dia nak masuk bekerja lah konon-kononnya kan. Tapi dia tengok macam tak ada bayang tau. Macam tu. Lepas tu bila dia masuk, bila dia tengok, dia ambil lampu, yang pergi cek lah kat atas, naik lah. Dia ambil lampu, yang pergi cek lah kat atas, naik lah. Dia ambil lampu kat 3, dia naik dekat 3, dia cek semua bilik-bilik operator semua tu, tak ada orang guys. Memang kosong, memang sunyi, memang seram. Memang tak ada benda yang dia nampak ada orang tengah bekerja ke whatsoever ke, tak ada. So jadi dia patah balik ke bilik CCTV tu. Dia tengok balik kamera tu. Dia tengok lah, kan kamera kan boleh record. So reply banyak-banyak kali, dia kata dia memang nampak dalam kamera tu memang ada orang berjalan masuk dekat untuk buat operator room punya kerja tu kan. Dia tak puas hati lagi, dia naik balik, dia check lagi sekali lagi. Tiba-tiba dia punya mic walkie-talkie tu berbunyi. Macam ni. Dia dengar suara di belakang dia cakap, "Jangan cari aku." Ya, jangan cari aku, dia cakap. Lepas tu dia dah meremang dah kan. Dia memang confident, memang tak ada orang lah kan. Memang dia for sure lah memang tak ada orang. So jadinya dia patah balik lah. Dia lari ke CCTV. Tiba-tiba dia nampak lagi lelaki tu masih lagi ada dalam kamera tu, tengah berdiri dekat koridor. Dan dia perasan dekat bucu koridor tu ada seorang perempuan tengah tengok CCTV yang guard ni tengok. Macam dia tengok guard tu tengok, hantu tu pun tengok dia. Baju putih, rambut panjang, Pontianak of course. Jadinya bila dia tengok masih berpandangan antara satu sama lain, maknanya Pontianak tu memang tahu yang si guard ni tengok dia guys, tengok dia dari TV. Tapi dia buat macam tak nampak, masih lagi berpandangan tengok dia dengan muka yang sangat seram. Jadinya bila kejadian menengok antara satu sama lain tu kan, tiba-tiba CCTV tu terpadam guys. Terus blackout terus kan. Dia tak nampak lah apa berlaku kan. So malam tu dia tak tidur lah sampai ke subuh. Jadinya bila dia selesai dah rutin untuk tukar shift, dia tanyalah ada seorang otai guard kan. Dia tanya, dia kata semalam dia nampak ada orang CCTV. Dalam CCTV tu ada orang, dia cakap. Dia cakap pukul berapa berlaku? Otai tu cakap dekat dia lah. Orang lama lah dia kata. Dalam pukul 11.30 macam tu dia cakap. Yang senior dia tu, pakcik dia lah. Pakcik lah guard dia, otai kan. Dia cakap pakai baju biru, seluar kelabu Dia cakap macam tu. Dia cakap ya. Lepas tu tak semena-mena kan. Dia ambil wallet dia tunjuk. Ni kau orang dia.
dia sini dia tu tunjuk lah gambar tu kan, ada orang yang dia tengok dalam CCTV tu dalam gambar tu. Lepas tu dia pelik lah, macam mana pakcik tahu kan? Sebenarnya kalau kau nak tahu, memang tiap-tiap malam selepas pukul 11.30 dia akan muncul dalam CCTV guys. So banyaklah yang berlaku dan ramai juga lah dah berhenti kerja pasal tak berani nak jaga waktu malam. Kebetulan yang guard ni terpaksa jagalah kan, kebetulan time dia dia punya shift malam tu kan, jadi kena jaga. So setiap kali pukul 11.30 memang dia akan muncul dekat CCTV tu buat kerja macam biasa. Sedangkan kilang dah tutup tapi dia masih lagi bekerja, seolah-olah macam bekerja lah. So satu perkara lagi yang guard ni terkejut, rupa-rupanya guys, lelaki yang ada dalam CCTV tu sudah meninggal hampir seminggu yang lepas guys. Lelaki tu dah mati dah sebenarnya. Cerita pakcik guard senior tu lagi, dia mati akibat tekanan perasaan terjun bangunan. Begitulah ceritanya yang dicerita oleh Abi. Tiap-tiap malam mesti dia ada dalam CCTV tu. Memang ada lah, kalau orang jaga malam mesti ada. So pakcik yang senior ni anggap benda tu dah biasa. Dia tak pedulilah. Jadinya kebetulan guard ni jaga waktu malam tu, terkenalah time dia. Dia macam tak percaya ke betul ke pakcik dia mati kan. Pakcik tu sendiri tunjuk surat-surat kematian dia, bukti yang memang orang tu, yang lelaki tu dalam CCTV tu memang meninggal dunia. So dia tanyalah apa nama budak lelaki tu. Dia cakap nama dia Hafiz. So guard ni masih lagi ketidakpuasan hatinya. Malam kedua dia berani, dia pergi lagi guys. Dia pergi lagi kerja malam tu. Dia tahu dan dia nekat nak tahu apa yang sebenarnya berlaku, yang boleh dia sampai stay pukul 11.30 dia ada, pukul 11 malam, pukul 11.30 malam dia ada. Itu yang dia rasa tekad, dia nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Dia stay, memang berlaku lagi guys. Pukul 11.30 nampak lagi dalam CCTV tu. Tapi kali ni si Hafiz tu, pemuda yang mati tu kan, ditunjuk satu bilik tu, nombor bilik tu 317. Macam memberi satu meaning lah, memberi maksud supaya si guard ni naik atas, pergi masuk bilik tu, apa yang ada dalam tu. So jadinya dia pergilah naik, check dalam bilik tu. Dia masuk dalam bilik 317 tu, dia check semua macam tak ada. Tapi dia pelik, ada satu locker ni untuk barang-barang pekerja lah kan, simpan barang sebelum dia start kerja. Dia kena simpan satu tempat ni. Dia orang akan bagi sediakan locker tu kan. Locker tu terbuka guys, satu locker tu terbuka. So Hafiz si guard ni pergi tengok. Bila dia tengok ada pisau dengan sarung tangan. So dia pelik, kenapa ada pisau dengan sarung tangan, sedangkan dalam kilang ni tak boleh bawa senjata kan, barang-barang tajam. So jadinya dia pelik. Di setiap locker tu ada nama masing-masing tau. Ada nama ni locker siapa, ni locker siapa, ni siapa. So ada nama. Jadinya bila dia tengok ada pisau dengan glove tu, so dia tengok nama dia Ramli. Nama dekat locker tu Ramli. Lepas tu dia balik dekat CCTV tu, dia check lelaki tu dah tak ada. So esokkan harinya dia tanya dekat yang sini tu, siapa Ramli ni? Pekerja staff ni, staff dekat kilang tu, dia tanya siapa Ramli ni. Ramli ni dulu baik dengan si Hafiz ni. Yalah, yang si Hafiz ni, dia baik dengan si Hafiz ni, maknanya kawan baik. Tiba-tiba Hafiz tu jatuh daripada koridor, disangkakan mati disebabkan betul dia punya mental kan. Dia ketidakwarasan dia tu rupa-rupanya bukan sebab dia mati sebab tu guys, tapi ada di sebalik cerita tu. So bila dia nampak macam ada kes yang pelik dekat situ kan, dia bergerak report polis, mengatakan ada staff bawa senjata dekat kilang. So benda satu kesalahan lah, bawa senjata macam pisau contohnya kan ke kilang. Bila buat report polis siasat, memang ada si Ramli ni kaitan dengan si Hafiz ni. So kesimpulan kat sini guys, Hafiz tu memang nak cerita sebenar kenapa pukul 11.30 malam dia memang ada kat kilang. Rupanya dia mati dibunuh guys, sebelum ditolak ke bawah. Faham tak? Sebelum dia jatuh ke bawah tu, dia dah dibunuh dan ada orang baling dia kat bawah.
Gitulah ceritanya. So si Ramli ni dah kena tangkap semua. Bila saya tanya, polis tanya kenapa kau bunuh Hafiz ni, disebabkan dia dengki dengan Hafiz ni dapat naik pangkat kan. Dia tak puas hati lah sebab Ramli ni mungkin senior lah, mungkin lama, tiba-tiba Hafiz ni baru masuk dapat naik pangkat kan. So jadinya kesimpulan kat sini, kita janganlah ada busuk hati, hasad dengki kan, menjealous ni jangan. Cerita ni cerita betul, diceritakan oleh kawan kepada kawan Abi. Saya rasa setakat ni sajalah Abi punya video. Sebenarnya ada sambungan lagi. Lepas kes siasat polis semua berlakulah, tiba-tiba setiap malam dah tak ada dah. Abi dengar Abi yang cerita tu, setiap malam jaga malam dia dah tak ada dah. 11.30 dia dah tak muncul dah. Selepas kes close, polis dah jumpa dan cerita sebenar apa yang berlaku. Jadinya mungkin si Hafiz ni mati dalam tenang, macam tu lah kan. So Abi rasa setakat tu sajalah video Abi untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification korang yang loceng tu supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Silau ni guys, sakit mati aku. Okay, bye. Assalamualaikum.